Tugas seorang guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk peribadi, membina sahsia dan menanam nilai murni dalam diri anak-anak bangsa. Di sebalik senyuman dan kesabaran mereka, terselit pelbagai tanggungjawab yang besar dan mulia. Antara tanggungjawab dan peranan guru ialah hadir awal ke sekolah. Setiap hari bermula dengan persediaan. Guru hadir lebih awal demi kelancaran pembelajaran. menyemai ilmu. Menyampaikan ilmu dengan penuh semangat. Itulah tanggungjawab utama seorang pendidik. Menyantuni emosi murid. Guru bukan sekadar mengajar, tetapi memahami hati dan perasaan anak muridnya. Memberi motivasi. Kata-kata guru mampu membakar semangat dan mengubah masa depan seseorang. Membentuk disiplin murid. Bukan saja dalam kelas, di padang dan gelanggang juga, guru membentuk disiplin dan jati diri murid. Menyediakan rancangan pengajaran harian dan membuat penilaian. Guru perlu merancang sesi pembelajaran dan membuat penilaian murid dari semasa ke semasa. Menghadiri mesyuarat dan kursus. Guru juga perlu terus belajar untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Menyantuni ibu bapa. Kerjasama guru dan ibu bapa penting dalam membentuk generasi berkualiti. Memainkan peranan dalam komuniti. Guru juga sebagai agen perpaduan dan pembangunan komuniti. Sentiasa refleksi diri. Walau penat, satu senyuman daripada murid cukup untuk menyedarkan bahawa tugas ini sangat bermakna.